Baiklah, hadirin, hari ini kita dapat melihat bahawa pelbagai isu keruntuhan akhlak yang semakin membimbangkan. Kes ketagihan video lucah atau pornografi yang kian berleluasa, kes pembuangan bayi yang semakin hari semakin meningkat dan masyarakat kini yang semakin lama semakin kehilangan nilai-nilai moral. Persoalannya, mengapakah perkara ini berlaku? Adakah asas akhlak kita ini tidak mencukupi? Seorang ulama besar Islam iaitu Imam Al-Ghazali telah memberikan panduan dalam membentuk akhlak yang mulia. Oleh itu, mari kita telusuri pandangan-pandangan beliau dalam usaha untuk mengubati isu keruntuhan akhlak yang semakin lama semakin berleluasa ini. Ayo kita saksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain binti Kamarul Adli akan mengupas dengan lebih lanjut tentang pandangan Imam Al-Ghazali tentang akhlak mulia dan juga panduan bertingkah laku menurut Imam Al-Ghazali. Marilah kita saksikannya. Baiklah, sebelum saya mengemukakan pandangan beliau tentang panduan bertingkah laku, mari kita kenali siapakah Imam Al-Ghazali sebenarnya. Baiklah, nama sebenar beliau ialah Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, dan beliau dikenali dengan gelaran Hujjatul Islam kerana sumbangannya yang sangat banyak dalam bidang agama dan juga akhlak. Okey, Imam Al-Ghazali ini telah menghasilkan banyak karya yang berpengaruh, terutamanya dalam bidang akhlak. Antara karya yang terkenal ialah karya Ihya Ulumuddin, Al-Munkis, Mishkatul Anwar dan Ayyuhal Walad. Okey, hadirin sekalian, Imam Al-Ghazali juga berguru dengan ilmuwan yang hebat seperti Yusuf An-Nasash yang mengajarnya tentang tasawuf, serta Imam Haramain yang banyak mengajarnya tentang ilmu fiqh, ilmu kalam, falsafah dan pelbagai ilmu lain. Okey, Imam Al-Ghazali ini bukan sahaja seorang pemikir Islam yang hebat, malah beliau juga menjadi rujukan dalam soal akhlak, keimanan, ketuhanan. Okey, pandangan Imam Al-Ghazali ini terus menjadi penemuan buat kita umat Islam sehingga ke hari ini. Hadirin, tadi kita sudah berkenalan dengan siapakah Imam Al-Ghazali. Sekarang mari kita lihat apakah pandangan beliau tentang akhlak. Okey, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ini merupakan sesuatu tabiat yang sudah tertanam dalam jiwa seseorang dan perbuatan tersebut lahir daripada dirinya sendiri secara spontan tanpa perlu memikirkan atau merancang. Dan sebenarnya akhlak ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu akhlak mahmudah, iaitu akhlak yang positif, contohnya tolong orang, berkata benar, dan yang kedua pula adalah akhlak negatif, iaitu sifat mazmumah, iaitu berlawanan dengan mahmudah tadi, iaitu contohnya riak, sombong, menipu dan sebagainya. Okey, itu adalah pandangan Imam Al-Ghazali tentang akhlak. Sekarang kita lihat pula apakah ciri-ciri akhlak mulia. Okey, dalam karyanya iaitu kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali telah menerangkan bahawa terdapat 26 ciri-ciri orang yang berakhlak mulia, dan antaranya ialah yang pertama, merasa malu untuk melakukan perbuatan yang buruk kerana rasa malu adalah benteng diri daripada maksiat. Yang kedua, tidak menyakiti hati ataupun menyinggung perasaan orang lain. Dan yang ketiga, kita perlulah berkata jujur kerana jujur itu amalan mulia. Seterusnya, kita juga tidak boleh berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu perkara kerana itulah Islam mengajar kita tentang wasatiyah, iaitu kesederhanaan dan keseimbangan dalam kehidupan. Seterusnya, kita juga perlulah menyambung tali silaturahim serta menghormati orang lain sama ada dengan keluarga, sahabat atau masyarakat. Kita juga perlu berkasih sayang antara semua makhluk. Dan akhir sekali, kita tidak boleh mengumpat ataupun ghibah terhadap orang lain kerana ianya umpama kita memakan daging saudara sendiri. Oleh itu, dengan mengamalkan kesemua akhlak mulia ini, kita bukan sahaja menjadi insan yang lebih baik, tetapi juga membantu membina masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Tadi kita sudah melihat ciri-ciri akhlak mulia. Sekarang kita akan telusuri pula panduan bertingkah laku menurut Imam Al-Ghazali. Baiklah, Imam Al-Ghazali telah menggariskan beberapa panduan dan antaranya ialah yang pertama, tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi adalah proses untuk menyucikan jiwa daripada sifat-sifat yang buruk yang menjadi penghalang kepada penyuburan akhlak mulia. Dan tazkiyatun nafsi ini juga bukan sekadar membersihkan diri daripada dosa, tetapi juga satu usaha yang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki akhlak, mengawal emosi dan menjauhi perkara yang boleh merosakkan hati dan minda. Hati manusia ini sebenarnya ibarat raja dalam badan dan anggota lain pula umpama tentera yang bersedia untuk menerima arahan untuk bertindak. Jika hati manusia ini bersih, maka sudah tentu arahan yang baik sahaja yang akan dikeluarkan. Jika tidak, pasti arahan tersebut akan dikuasai unsur-unsur negatif. Maka bertindaklah anggota badan kita melakukan keburukan.
Okey, seterusnya yang kedua adalah mujahadah. Okey, mujahadah ini adalah berusaha bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Dalam kehidupan seharian, kita sering diuji dengan pelbagai godaan yang menguji keimanan dan kesabaran. Menurut Imam Al-Ghazali, mujahadah adalah perjuangan melawan hawa nafsu. Mujahadah ini mengajar kita untuk menanam keazaman yang kuat dan menggunakan sepenuhnya kekuatan jiwa bagi menghadapi sifat mazmumah yang boleh menjadi penghalang kepada akhlak mulia. Okey, yang ketiga pula adalah riyadhah. Kita selalu mendengar pepatah, alah bisa tegal biasa. Begitulah juga dengan konsep riadah sebenarnya, iaitu riadah ini adalah latihan untuk melakukan kebaikan secara berterusan sehingga ianya menjadi kebiasaan dan akhirnya sebati dalam diri kita sendiri. Pada mulanya mungkin perkara ini terasa seperti sukar, tapi lama-kelamaan dengan adanya latihan yang berterusan, insya-Allah amalan tersebut akan menjadi ringan dan membawa keberkatan dalam hidup kita. Contohnya seperti solat di awal waktu. Okey, dan panduan yang terakhir yang saya akan kongsikan adalah muraqabatullah. Pernah tak kita berasa segan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik di hadapan orang lain? Begitulah juga konsepnya dengan muraqabatullah. Sebab konsep ini adalah dengan merasakan diri ini sentiasa diawasi oleh Allah yang Maha melihat lagi Maha menjaga. Okey, muraqabatullah ini bukan sekadar kepercayaan, tetapi kesedaran yang mendalam bahawa setiap perbuatan kita, sama ada zahir ke, batin ke, semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Okey, itu sahaja tentang panduan bertingkah laku menurut Imam Al-Ghazali. Jom kita saksikan pula apakah isu-isu keruntuhan akhlak yang berlaku pada masa kini dan bagaimanakah jalan penyelesaiannya menurut Imam Al-Ghazali. Okey, jom kita nantikan. Ya, terdapat banyak isu keruntuhan akhlak yang berlaku seperti kes buli, vandalisme, penagihan darah dan banyak lagi. Namun, pada hari ini saya akan kupas dengan lebih mendalam tentang isu ketagihan pornografi dan juga isu pembuangan bayi. Baiklah, isu keruntuhan akhlak yang pertama iaitu ketagihan pornografi ataupun video lucah adalah ancaman senyap yang boleh merosakkan akhlak dan juga minda seseorang. Kajian menunjukkan bahawa pendedahan berulang boleh melemahkan kawalan diri, meningkatkan keinginan seksual yang tidak sihat dan bahkan boleh merosakkan hubungan sosial antara rumah tangga. Lebih parah lagi apabila isu ini turut terjebak kepada anak-anak kecil disebabkan oleh penggunaan media sosial yang berleluasa dan juga tidak terkawal oleh ibu bapa. Dalam Islam, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 yang bermaksud, katakanlah kepada lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Ingat, jangan sesekali biarkan diri kita ini menjadi hamba kepada nafsu. Oleh itu, mari kita telusuri apakah pandangan Imam Al-Ghazali dalam usaha untuk menyelesaikan isu keruntuhan akhlak ketagihan pornografi ini. Jom kita saksikan. Antara langkah-langkahnya ialah Imam Al-Ghazali menerangkan bahawa nafsu ini tidak boleh dihapuskan sepenuhnya tetapi boleh dikawal dan diarahkan kepada jalan yang betul. Oleh itu, langkah yang pertama adalah dengan latihan mujahadah, iaitu melawan hawa nafsu dengan bersungguh-sungguh. Antara cara yang boleh dilakukan untuk berlatih mujahadah mengikut prinsip Al-Ghazali adalah dengan memaksa diri untuk menjauhi maksiat. Pada permulaan, ia akan terasa amat sukar. Tetapi semakin lama, ia akan semakin mudah. Yang kedua, menetapkan hukuman kepada diri sendiri. Imam Al-Ghazali menyarankan supaya seseorang ini mengenakan denda ataupun hukuman kecil setiap kali dia melakukan dosa yang sama, iaitu melihat video pornografi. Contohnya dengan bersedekah ataupun dengan melakukan solat-solat sunat. Okey, yang kedua, Imam Al-Ghazali mencadangkan supaya menggantikan kebiasaan yang buruk dengan aktiviti yang lebih bermanfaat. Okey, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa manusia ini tidak boleh menghapuskan satu kebiasaan buruk tanpa menggantikannya dengan kebiasaan yang lebih baik. Oleh itu, jika seseorang hanya cuba berhenti menonton video lucah tanpa mencari aktiviti-aktiviti lain, dia akan mudah untuk kembali kepada aktiviti tersebut. Jadi, antara alternatif yang boleh dilakukan adalah yang pertama, bersenam ataupun melakukan aktiviti fizikal. Dan yang kedua, jika seseorang itu selalu menonton video lucah sebelum tidur, maka dia boleh menggantikan tabiat tersebut dengan membaca buku ataupun mendengar alunan ayat Al-Quran. Okey, seterusnya langkah yang ketiga pula menurut panduan bertingkah laku Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menekankan tentang konsep muraqabatullah dalam usaha untuk menghapuskan ketagihan pornografi. Apabila seseorang yakin bahawa setiap pandangan, setiap niat dan setiap perbuatannya diperhatikan oleh Allah, maka dia akan berhati-hati dalam mengawal hawa nafsu.
Contohnya, sebelum membuka laman sesawan yang tidak baik, dia akan mengingat bahawa Allah ini mengetahui apa yang tersembunyi dalam hatinya jika dia benar-benar memahami konsep muraqabatullah. Itulah antara jalan penyelesaian yang telah dicadangkan menurut panduan bertingkah laku Imam Al-Ghazali dalam usaha untuk menghapuskan ketagihan pornografi. Baiklah hadirin, untuk isu yang kedua ini, anda rasa apakah isu yang akan saya bawakan pula? Ya, saya akan bawakan isu pembuangan bayi. Isu pembuangan bayi ini semakin hari semakin membimbangkan. Berdasarkan statistik rasmi yang diperolehi daripada Polis Diraja Malaysia PDRM, dalam tempoh Januari sampai September 2024, sebanyak 75 kes telah dilaporkan. Bayi yang tidak berdosa ini dibuang tanpa belas kasihan di dalam semak, di tepi sampah, di depan rumah jiran. Punca utama masalah ini kebanyakannya adalah disebabkan oleh kehamilan luar nikah, kurangnya pendidikan agama dan sikap yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, mari kita lihat solusinya menurut pandangan bertingkah laku Imam Al-Ghazali, kerana setiap nyawa itu adalah satu amanah. Baiklah, solusi pertama yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam pandangan bertingkah lakunya adalah yang pertama, tazkiyatun nafsi, iaitu menyucikan jiwa. Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa jiwa yang tidak disucikan ini akan cenderung kepada kemaksiatan dan mengabaikan tanggungjawab. Tazkiyatun nafsi ini mengajar manusia untuk berusaha membersihkan diri daripada sifat-sifat buruk yang boleh menggelapkan hati, contohnya keinginan melampau dan juga sikap lepas tangan. Tazkiyatun nafsi juga mengajar seseorang jika mereka tersilap langkah, mereka perlu mencari jalan penyelesaian yang terbaik, seperti mendapatkan bantuan keluarga dan bukannya memilih jalan mudah untuk membuang bayi yang tidak berdosa itu. Yang kedua, masyarakat pula tidak boleh sombong dan juga buruk sangka serta menyinggung perasaan orang lain. Imam Al-Ghazali pernah berkata bahawa manusia yang sombong dan suka buruk sangka serta menyinggung perasaan orang lain ini sebenarnya mempunyai hati yang penuh dengan penyakit. Dalam isu pembuangan bayi, kita sering melihat masyarakat lebih cenderung menghakimi daripada membantu. Apabila seseorang melakukan kesilapan, adakah masyarakat akan terus menghukum dengan kecaman dan penghinaan? Ya, itulah yang berlaku. Ramai remaja yang terlanjur memilih untuk membuang bayi kerana takut dihina, dipulaukan dan tidak diberikan peluang untuk memperbaiki diri. Oleh itu saya percaya jika masyarakat sendiri lebih terbuka, bersikap empati dan memberi sokongan, lebih ramai remaja yang berani bertanggungjawab tanpa memilih jalan yang kejam dengan membuang bayi yang tidak berdosa ini. Dan langkah yang ketiga menurut panduan Imam Al-Ghazali adalah menanam sikap mahabbah, kasih sayang dan juga haya, malu dalam diri. Salah satu cara untuk mengelakkan pembuangan bayi adalah dengan menanamkan mahabbah dan sifat malu dalam diri dan juga masyarakat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kedua-dua sifat ini adalah antara ciri-ciri akhlak mulia yang membentuk kepribadian seseorang. Mahabbah menanamkan rasa kasih terhadap anak sebagai amanah Allah. Dan jika seseorang itu benar-benar kasih sayang, dia tidak akan membuang bayi yang tidak berdosa itu. Dan sifat malu pula menjadi benteng daripada kemaksiatan. Orang yang memiliki malu akan menjaga maruah diri, mengelakkan pergaulan bebas dan lebih bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Kesimpulannya hadirin sekalian, saya percaya bahawa Imam Al-Ghazali telah memberikan panduan bertingkah laku yang amat banyak dalam usaha untuk mendidik manusia menjadi orang yang berakhlak mulia. Dan saya percaya sekiranya kita mengaplikasikan panduan-panduan tersebut dan ciri-ciri akhlak mulia yang telah dikemukakan, sudah pasti isu-isu keruntuhan akhlak pada masa kini ini mampu kita ubati. Dan saya juga percaya sekiranya kita sendiri mengamalkan panduan tersebut, kita juga mampu menjadi orang yang berakhlak mulia, seterusnya sentiasa berada di atas jalan yang benar. Okey, saya rasa itu sahaja pada hari ini. Dapat sesuatu? Jangan lupa kongsikan kepada rakan-rakan, sahabat, keluarga dan masyarakat sekitar supaya kita semua mampu menghasilkan amal jariah. Sekian, terima kasih. Untuk mengenali dengan lebih mendalam tentang Imam Al-Ghazali, anda semua boleh tekan link di bawah di bahagian description untuk rujukan lanjut. Itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.